Ribut tropika senyar yang pertama kali berlaku di Malaysia dikesan memasuki ruang udara negara sejak jam 3 petang tadi melalui perairan Selat Melaka. Ia diramal mencetus hujan lebat berterusan melebihi 300 mm bermula tengah malam ini. Sementara itu, banjir semakin buruk di selatan Thailand memaksa penutupan sementara bekalan air di Hat Nyai, Songkhla dan Langu. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับคุณบุ๊กและผมกายคุณผู้ชมครับวันที่ 6 นะฮะสถานการณ์น้ำที่อำเภอหาดใหญ่ Orang tengok tu. Tak boleh. Hai. Oh, naik. Nah. Sini. Wah, ada rezeki. Aku kat Pengalan Hulu, geng. Baru sampai. Duit tak tukar lagi. Aku dengar Arif. Aku minta Arif tolong tangkap video aku. Tolong rakam video. So, cerita dia, sepanjang perjalanan memang heavy rain ya, Arif. Hujan lebat gila. Betul. Aku baru sampai, baru top up minyak. Dapat kabaran daripada Thailand, daripada Azri yang masuk awal. Dia kata bekalan minyak dekat Thailand dah putus. Oh, ada game mula. Ada game pula. Gol lah. Bekalan minyak dah putus. Jadi kita orang top up minyak sampai penuh, bagi penuh. Lepas tu pas ni aku dengan Arif mencari tempat untuk tukar duit, pergi Betong, makan, lepas tu terus gerak pergi Banglang lah. Nice. Akhirnya aku sampai kan kat Thailand. Sekarang ni kat Betong, kita orang nak makan dulu. Lepas tu kita gerak pergi ke Banglang lah. Panjang perjalanan, hujan je. Sampai saat ni dah 14 jam. Ada 2 kereta breakdown, satu dekat area Banglang, satu lagi dekat Jeli. So jom kita ke Banglang. Hari ni semalam aku tak dapat nak buat video sebab kita orang sampai dah lambat, hujan lebat. Tadi baru lepas undi untuk bot. So partner aku Arif hari ni Cikgu King. So kita ada 6 bot hari ni. Aku akan gerak awal lah. Let's go pergi mancing. Sedap bunyi bom. Oh, strike geng. Strike pertama pagi ni. Ya, kena. Yang dicari-cari.
Boleh jet ni tak? Oh, alhamdulillah. Tapi kelang kabut sikit lah. Dah lama tak buat video. Dah lama tak buat video. Jadi kelang kabut sikit. Alhamdulillah, rezeki pertama pagi ni. Top water weh. Top water sebarang pertama aku kat Banglang. Alhamdulillah. Tak water baik. Kita kena update group bakar sikit orang mana tak tahu gitu kena pula. Tekong kena. Tekong best. Ini yang kita cari. Mantap. Double strike. Lucu lah. Habis. Pegang. Okey. Double strike. Mantap. Dia ada, cuma dia nak ambil dengan tak nak ambil tak? Dia nak dengan tak nak je. Sebab air dah naik rupuk. Banyak. Mantap. Bel letak dia. Panjang ni. Boleh tahan Bel. Boleh Bel. Siap dia. Bel tolong Bel. Alhamdulillah Bel. Kasar Bel kali ni Bel. Alhamdulillah Bel. Aduh Bel. Besar weh. Gila, aku dah lama tak mancing ni. Aku dah lama tak mancing ni. Dia punya best. Memang best lah. Buka je lah. Aduh, lip grip ada dalam ni. Nanti dia buat keluar lip grip lah. Ni ada grip. Ada? Sekejap. Tunggu sekejap. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah ada rezeki. Subhanallah, lawanya tempat ni. Lawa kan? Lawa lah. Apa Din? Sungguh. Ni tempat orang sewa ni apa Din? Ni masuk ke mana apa Din? Masuk kat jalan sana. Ni berapa harga satu ni sewa? Ya. Comel. Tengok tu air terjun. Mantul. Kau pakai ni korek Aku tengah gian top water ni. View dia cantik kan. View dia. Cuma ada sampah sikit lah. Sampah ni sebab sekarang ni musim banjir kan. Air besar. Korang tengok tu. View dia cantik lah. Lawa tempat ni. Thank you Abadin. Bawa sini. Lawa. Tempat lawa. Tempat cantik kan. Kena. Arif, akhirnya kena Arif. Kena juga. Kena. Dread. Boleh naik. Akhirnya.
Akhirnya. Sepagi. Daripada pagi. Daripada pagi ingat Rik. Akhirnya Arif daripada pagi tadi. Tengok Arif, hasil hari ni kau. Mantap ya. Kali pertama di Banglang ni. Aduh. Oi, kena. Kena lagi. Kena lagi. How keleping jadi. Kena lagi. Jadi. Jadilah. Keleping jadi keleping. Mantap lah. Kasar tu. Saiz ada saiz. Jap Rik. Boleh naik tak? Nak sahur tak? Nah. Sini. Lepas dia ni balas dendam ni. Balas. Kena je tu. Curut. Jadi betul warna pink ni Jadi warna pink ni. Arif kutip curut. Sabar. Itulah aku cakap sabar. Ini hasil dia kan. Apa dia nak yang mana? Apa dia nak yang mana? Malu aku. Tak apalah apa dia nak mana? Saya ambil hijau dah. Saya bagi semua. Bagi semua. Jadi apa dia? Allah. Rik. Tu dia tu Rik. Dia. Tu sebagau Rik. Tu sebagau Rik. Yelah. Bau. Kena. Jadi Rik, steady Rik. Ada tak? Allah lu. Lagi. Dia mari pula. Memang dia kejar pada dia. Garang. Lucut Dia kejar balik kan? Sayangnya. Aduh Rik. Bulik gupuk. Ada. Lepas dah. Kasut ni. Kasut macam kasut. Sap lah. Mana sap? Ikan sap. Ya. Tak biasa. Biasa apa dia? Ya, kasar. Buat orang nyuruh-nyuruh jadi nyuruh-nyuruh. Hui. Nyuruh-nyuruh. Nyuruh-nyuruh. Mantap. Boleh jet terus ni? Jet out. Sorok. Nyuruh. Jadi nyuruh kita. Tapi dia makan atas tak? Nampak kan? Lucu tu. Lucu lambuk. Lambuk. Nyuruh.
Nyuruh-nyuruh geng. Ni batang ubat gigi. Tak apa ni? Tak apa ni? Batang ubat gigi mana? Oh. Ikan makau. Kali ni kalau nak pergi, bawa je batang gigi batang ubat gigi makan. Oh. Ada. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Tak usah. Baru je kau cakap lawa dia. Oh, kecil dia. Nyuruh. Duduk kat batu. Nyuruh. Biang lah. Diam. Gigi aku. Sejuk. Geng, nyuruh lagi. Tapi saiz kecil. Ni macam susah sikit. Tekong cakap sebabkan ikan dah pergi buang telur kat hulu, jadi ikan macam culai sikit. Bukan. Sebarau curut. Oh, kena. Oh, kena. Karik kena. Aumennya. Setelah sekian lama Arik strike. Aku masih lagi curut. Apa dia? Kalau dia tak bagi pagi, dia bagi petang dia. Semangat kena ada. Kan? Paling tak berhenti. Makan juga. Oh, keluar direct aku weh. Keluar direct aku. Popon kau tak nak, pensel kau tak nak. Kosong. Saiz. Oh. Dia. Jari. Lari. Oh. Wah. Kasar. Wah, baru je kat abang. Macam ni bang? Mantap. Keluar berat aku. Kuota dia tak makan. Wah. Kesumai. Wah. Kesumai. Kasar. Jadi dek. Alhamdulillah. Gila. Hari-hari ni akhirnya. Kesunyian hari ni Oh. Dia ada tapi dia nak makan bawah. Dang, merit pelayanmu dek. Naik ranking kita lah. Naik ranking.
Mantap. Oh, kau nak makan spoon ya? Spoon Spoon. Oh, spoon. Oh, dia ada kan? Dia kan boleh lepas telur. Dia lepas telur dia diam. Dia ada. Dia tak lepas Oh. telur ni, ikan mesti badai pula. Wah. Teka orang cakap sebenarnya ikan banyak, tapi dia orang bau dia orang ni, nampak kempis perut ni. Dia dah baru lepas telur, jadi dia jadi culas, susah nak makan. Nampak, perut pun dah kempis. Ada, bekas kena ni lah. Jaring. Kena jaring. Bekas kena jaring. Dia terlepas tu jaring kan. Bawa terus jaring sekali. Habis makan bodi dia. Body dia pun dah ni dah. Tapi dah lama kan ni. Jangan lama. Kesian dia. Tak apa, kita selamatkan dia dalam kuali. Kita lepaskan dia dalam ni. Dalam kuali. Kuali kan. Jaring. Alhamdulillah. Besar. Boleh lah, ada sayang. Ada saiz. Ada ranking. Masuk dalam bodi bang. Dia duduk dalam bodi dah jaring ni. Kita lepaskan. Woohoo! Sungguh sedap. Aduh sedap. Kena dah. Rasorip. Yang bagi can je, yang bagi can dik. Yang bagi can lagi. Sok depan. Sok kat tu. Boleh bagi ya. Berlaku dalam ni. Jadi apa-apa dalam tu. Siapa nak tanggungjawab? Yalah. Dia tak pernah orang luar negeri masuk ni. Duduk dalam lubang tu. Panjat ke? Tak basah mana. Tengok pagi. Sangkut sekejap. Alhamdulillah ada ke. So water pagi. Pembukaan. Tapi tak water dah. Mana ligrit aku lah. Dia ada. Ada. Alhamdulillah. Hari ketiga dah ni. Lepas ni ada lagi apa Din? Ada besok. Esok ada dah? Wah. Mana boleh kata hari-hari juga lah apa Din? Baling tu. Baling jatuh dia tu ambil. Alhamdulillah. Angkut dah. Berhenti Berhenti gulung. Ya, dia tenggelam Sorry Rip. Kau sahut. Nombor 2 pagi ni. Water lagi laku pada korek pula Pagi kot, sebab pagi. Kena.
Korek lah. Korek. Korek kena. Payah sangat popo dia tak makan. Ha, ni dia ubat dia. Inilah ubat dia. Tak nak makan. Kau baling tu kau tarik, Rik. Tekan ada rumput bawah tu. Oh, kena pun. Tak, derek ni derek saja buat ni. Kasar kau. Ada saya kau. Aish. Boleh tak ni Beding? Boleh tak? Boleh. Ya, atas bawah. Bang belik pula. Tak. Apa Arif pop bagi dia bangun tidur. Aku ni ada Bang, buat apa bang? Bang? Mancing apa weh? Oh. Oh, kena dah. Kena? Gulung cepat. Kalau kau pun power ni. Tak. Tak sebab korang dekat. Kalau jauh tadi tak bunyi. Saja buat ni. Jet terus. Oh ni Allah. Minta maaf guys. Sorry guys. Sorry guys Hari ni hari yang ketiga dah aku kat sini. Aku tak tahu nak buat video ni bagi lengkap sebab tak ada idea lagi. Aku bawa drone lupa bawa wire. Jadi tak ada shot overview drone. Aduh sayangnya kan. Strike ada lah, cuma saiz tak banyak. Saiz campur-campur lah, sekali dengan blade. Hari ni aku dengan tekong. Sekarang ni dah pukul 11. Pukul 12 local hours. Pukul 1 waktu misal kan. Kita akan tolak balik. Kita pergi minum air dulu. Aku dah panas. Lepas tu kita balik lah. Tekong aku Abadin. Sawadikap. Sawadikap. Bukan siang ni, Melayu. Tapi cakap siang boleh sikit. Boleh sikit pun boleh banyak. Kita tengok ni. Tengok. Geng. Alright. Jom zoom. Hai. Sawadikap. Kopi Thailand.